Hello, Assalamualaikum. Okay guys, hari ni kita nak interview staff-staff butik kita. Apa pendapat diorang tentang songkok terbaru kita ni? Jom. Kita ada staff kita yang paling lama sekarang ni. Kita tanya pendapat dia. Sikit Jad, apa pendapat kau tentang songkok terbaru kita ni Jad? Baru ni nampak dia punya udara dia kalau masuk memang masuk habis ni. Lagi masuk satu ni kalau pakai memang dia tak ada sebahang lah ni. Kira okey ni. So kau rasa orang akan suka tak dengan songkok ni? Yang dulu pun orang dah suka lah. Yang ni mesti lagi suka ni. Itu yang kita nak dengar tu. Okay Nash, apa pendapat kau tentang songkok terbaru kita ni? Yo, songkok baru ke ni? Songkok baru. Yo, boleh lah. Aku rasa kalau aku pakai songkok ni tengah-tengah panas, confirm kepala aku takkan berpeluh. Sebab apa? Nampak jaring besar lagi daripada yang sebelum ni. Tunjuk kat kamera. Besar jaring dia. Ini lagi selesa, lagi sejuk aku pakai lagi ni. So kalau kita keluarkan, rasa orang akan beli tak? Confirm beli. Dia sejuk dah satu hal. Lagi satu dia jadi lagi senang lipat. Ini kalau kita dah tak pakai, kita lipat, kita letak je lah mana-mana. Sebab memang senang nak simpan lah benda ni. Kita ada Handsome Boy pula. Kita tanya dia apa pendapat dia tentang songkok. Okay Handsome Boy, apa kau rasa kalau kau pasal songkok ni? Songkok ni aku tengok impress lah, and selesa sangat. Sebab apa? So kalau untuk yang kepala besar lah kan, tak perlu lah nak pilih songkok mana-mana lagi. So korang just pick je, ambil je songkok ni. Tak bagi duit pun, memang selesa. Kepada korang yang kat luar tu nak dapatkan songkok ni, korang boleh datang je ke butik kita. Abang Handsome ni akan layan korang. Okay Handsome, Okey.